Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak main Ruby dekat Klasik. Macam biasalah. Ush, dah Ruby juga. Okay, ni kat Klasik je aku main. Okay, fokus ke minion je dulu. Ada gebuk. Awal-awal ni tak dive steal je, kena berhati-hati sikit. Dia ambil skill 1 awal-awal. Tak apa. Slow. Hop. Ush, susah eh. Okay, aman. Bapakmu aman. Oh, life steal. Aduh, susah kalau lawan user betulnya. Siap betul. Jap. Okay. Aduh. Susah kalau XP dah mula kalah ni. Okay, lari je. Kalau dia, kalau dia nak freeze minion pun tak boleh kan ni. Waish. Ganah bah. Tak apa, kita bagi sikit-sikit je. Fanny, ngotak lah boy. Jangan lawan lagi awal-awal. Aku pun kalahkan dia, boy. Minion ku, tak apalah. Demi hyper. Ambil. Jangan backup sikit. Okay dah. Cut. Tak apa, berani je. Main macam biasa je. Main macam cara aku biasa. Tapi tak biasa kalau lawan Fanny. Kibo. No. Relax lah, aku level 4. Oh, siap betul. Tak pernah mati lah. Aduh. Apalah, baru start dah mati. Dah baru start apanya, 2 minit lah pun. Oh, ini nanti aku tengah kumpul duit ni. Jadi korang backup sikit Tolonglah start sikit. Biar aku boleh dapat mic yang bagus sikit. Kau tahu tak, mic aku pakai ni, aku dah sakit tulang main sambil baring setiap hari. Penat weh. Sebab dia kan lekat kat baju masalahnya. Itu masalahnya. Aku dah tengah tak banyak sangat baju. Kena kau tu. Uish. Kena tu. Aman. Ayo harus main yoga. No. Mundur je. Santai. Kali ni aku tak main dark system dulu. Yelah, malas lagi. Okay, biar dulu. Kita backup lain-lain dulu. Sebelum tu kita cut minion. Apa benda ni, woi. Hok. Air tak ada. Tak pernah mati. Tak peduli. Aduh. Penatnya aku main. Aduh. Ni pun salah tu sebab aku tengah jarang record. Aku record dah. Kena main sambil baring. Biar mic tu aku letak bantal. Dan lagi satu. Aku dah ada karakter VTuber baru. InsyaAllah aku akan pakai. Kalau model tu aku tengok tak sesuai mana, aku tak akan pakai kot. Sekejap. Ni bila Ruby dia nak rotasi ni, aku nak rotasi ke? Kalau nanti aku tinggal kejap, botak terat aku. Ya, aku ada ide. Oh. Santai ya. Mampus. Kena kau dengan aku. Kau ingat aku tak reti. Ni lah jadinya kalau XP lawan Ruby. Ruby memang susah. Apalagi dia dah menang level. Aduh, datang dah backup dia ni. Dia saja ni sebab aku tak rotasi tadi. Hup. Allahu Akbar. Tak apa. Aku rotasi je lah. Aku malas dah ni. Kalau aku nak tunggu dia rotasi tu, lambat lagi. Dia takkan rotasi selagi aku tak pergi. Tak dia nak fokus farming je kat lane dia sampai mati. Tak kan? Memang serabut Fanny ni. Ni kenapa Fanny aku? Dah kita ada 2 Fanny ni. Fanny aku ni boleh ke main dia? Aduh, ngelak. Dah lah malas aku. Total team, dua team tak nak ambil. Aduh lah.
Kan nanti dia makan marah pula aku tak jaga land. Ngotak lah woi. Ya ah. Ya ah. Walah. Pergi kau monyet. Jap aku kena setting mic aku sikit. Aduh, lah penatnya aku lawan ni. War X dah jadi. Hop. Bapakmu. Aduh, bagus dah sebenarnya dia tarik aku. Hop. Alah, hai, kena pula. Mati 4, aduh, kena maki lah aku. Dah, tak apa. Mencuba. Sekejap. Aduh, penatnya main mic ni. Main sambil baring dalam menyarap lah. Ni sakit gila aku main botak saja kena dengan Ruby. Sumpah lah dia nak main Ruby Brawl ni. Mu tunggu. Tengok aku macam mana. Tengok macam mana. Flicker bang. Bang, flicker bang. Tak apalah, biasa tu flicker kan. Dia takut aku tiba-tiba stun dia. Oh. Aduh, habislah kena dengan aku. Lantaklah lain tu tak kisah aku mati tak mati. Kali ni dapat lawan yang keras pula Aduh, lah Florin serabut. What the hell? Tak boleh. Sky Pisa cik. Susah woi lah. Penat aku. Habis weh. Tak dapat dengan jumlah mati aku. 5. Allah. Penny hebat gitu pak selawan. Matilah woi. Nah tu. Allah, keyboy. Kejadiannya begitu cepat. Aku pun tak sedar. Aduh. Hampir je aku jadi macam player RRQ. Tak apalah. Ini kalau kena tarik mati tak Jangan kena weh. Jangan terlalu nafsu lawan dia. Aku nak cuba backup lain-lain ni. So, mati korang. Bye. Undur. Oh, Allah, ya dah. Susah woi. Sekejap, open map boleh ke? Allah, life steal. Damage yang tak ada dek. Kena kan. Allah, kabel apa tu Kabel apa tu? Takut aku tengok. Aduh, kena bantai cik. Kena bantai Fanny Pro Aduh, dapat efek lawan Fanny Pro pula. By the way hari ni kemungkinan aku nak upload 2 video. Disebabkan aku waktu tu tak upload 2 video ML. So hari ni aku akan upload 2 video. 1 ML, 1 Roblox. Ini pun berganti yang semalam tu je. Tapi biar aku bantak Nampak tu? Sekejap lagi tu mati. Sekejap. Agak tunggu masa offside dulu. Biar aku boleh tarik masuk antara flicker. Cihuy. Flicker ready. Ulti ready. Saatnya kita menjadi Keyboy. Undur woi. Alah mati aku. Hampir. Aku takut weh. Offside sikit mati aku. ML ni aku lepas ni aku apa nak cakap tadi. ML ni aku tak boleh buat selalu sangat sebabkan setiap kali aku record hampir je. Setiap kali aku record mesti record itu macam hilang sendiri. Ni pun aku main tak elok sangat ni. Aku fokus nak jaga record je ni. Mic aku dah elok dah tak ada masalah, no problem. Video sebelum ni kan Allah, boy. Makhluk biru tu kan mic dia ada problem sikit. Kat ni dua-dua mic aku dah elok, tak ada problem. Sorry lah ya, video sebelum ni korang tak dengar sangat suara makhluk biru. Dia tersebut nama aku pun korang tak dengar kan. Itu ajaibnya.
Kau tengok ni Tengok macam mana aku buat. Bapak mu buat ni. Hoi keyboard. Keyboard siap bila main Ruby Dah lah aku dah jarang tengok MPL gitu, malas. Malas. Yang lama pun aku dah malas tengok balik. Video sudah lama saya tidak aku tengok balik. Kerana apa? Sebab saya malas. Tengok. Aku adalah penyelamat Selena. Berterima kasih kepadaku. So je tak. What the hell? Allah, ulti buff cik. Aku nak kumpul nyawa je ni. Astaghfirullahaladzim. Sepertinya aku akan mati. Tidak, Bung. Kita paksa lawan lah. Lifesteal. Dah nak mati. Baik kita paksa. Daripada mati sia-sia. Anjay kata-kata. Kata-kata hari ini. Anjay. Video sebelum ni. Dinosaur cik. Itayu terus. Berapa aku nyanyi. Pasang lagu betul lah. Baru strong. Anjay. Bisa ada peluang untuk ni. Untuk comeback. Epic comeback. Sodap ni. Hui. Gas oi. Oi, mana yang lain? Gas. Aduh. Offside cik. Aduh, sekali pisau dia kuat sangat lah. Step bola 80 itu mati lah. Salah sikit kena terus sekali pisau dia. Nyawa tinggal satu bar dah macam Belmont dah dia. Syatan. Sorry kalau pekat sikit. Aduh, Coach Rie. Nama pun, tapi main dia memang hebat pun ni. Cuma tak nampak macam coach pun. Dah main je macam biasa. Tengok atas apa aku naik awan ni. Aduh. Woi. Bye bang. Amat. Apa benda dia buat pergi itu? Dah sebaiklah tak ramai musuh. Dah sebaik kita tak kebal ramai. Dia sekali skill 2 penuh balik nyawa. Oh hell lah. Siut lah. Benci betul lah aku dengan Harley. Sekejap. Mic aku jatuh. Okay dah. Macam ni. Tak ada lah jatuh dah mic aku. Cuma aku tak boleh tengok pula mic aku ni on lagi tak. Sekejap. Aman suara? Apa bapak kau? Aduh sekali bisa baru ingat. Baik tak payah gila. Yang ni buat apa sebenarnya? Jangan main sangat. Wei. Apa benda? Wei. Oh, akhirnya dia bebas mengambil Paviru. Okay. Gas. Tunjukkan skillmu. Okay. Very mood serius. Bejir. Bah. Benda 3 rival tu, Woi, Floris nak split push ke? Tak boleh kau biarkan. Akan ku tepuk dia. Apa benda aku buat ni? Sudah. Ini terlalu random untukku. Apakah itu? Pani tak apalah bang. Bang saya main je bang. Saya budak lagi bang. Okay. 3 2 1. Tak. 3 2 bye. Kau buat apa sih? 1. Benda. Sudah lah tu. Okay, tu suara aku je. Tak ada kawan aku. Yelah, kata kat kriket kau apa? 8 pagi. Kawan dari mananya? Alamak. Nama dia apa sih? Baca je nama apa ni? James Brock. Betul lah tu. Broken Home. Anjay, cihoi. Rika-rika siya. Bentang-bentang mati 2. What the hell?
Akhirnya FPL player mbah aku. Sekejap, tengok ni. Tutorial defend menggunakan Ruby. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Wah. Terus cosplay. Cosplay player MPL, Pak. Cosplay player MPL, Pak. Agak lain. Datang terus. Au. Okey, dapat seorang. Aku baru nak jerit keyboard je. Okey, kalau tak dapat tadi memang aku jerit. Walaupun rumah tengah pagi-pagi ni. Kalau aku jerit ni, menangis. Satu rumah dengan suara. Dah tengah sakit tekak ni, aku lupa minum air. Siut. Okey, kita ready. Salah air je. Gas. Wih, Ruby. Ruby. Padahal. Gitu ya. Kena bapak mau. Okey, sekarang bisa tetap 80. Woi, 26 kill woi lah. Dah lah tu penat lah izin tampil. Tak peduli. Aduh, banyak cakap. Kau James Broken Home. Biarlah. Mungkin memang fan yang pro. Dah aku check icon dia. Kok ni baru tak rompin. Jangan main player Fanny kalau tak rompin pun dah kira pro dah. Apalagi kalau tak global. What the hell. Fanny susah main. Cuma sekali je dah pandai. Wait. Aku takkan mati kat dalam ni, bung. Apa nak buat ni sia? Encourage berterbuka. Banyak minit. Aduh, hai aku buat apa tu? Come on Tigreal, bantai dong Tigreal, tolak orang. Aduh, tolak apa tu? Wailah. This is the end. Sudah. Belum. Dah lah, tu sekali ketuk itu. Anjay, sudahlah. Penat.